3 checklist penting sebelum tuan-puan mulakan simpanan emas. Pertama sekali, tuan-puan kena faham dulu asas simpanan emas. Paling basic pun untuk tuan-puan bermula, tuan-puan boleh dapatkan dan baca buku wang emas hasil tulisan mentor saya, iaitu Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee. Tuan-puan akan faham, emas ni bukan simpanan jangka masa pendek, tapi emas ni jangka masa panjang, iaitu 2 tahun dan ke atas. Kedua, tuan-puan perlu letakkan matlamat dalam simpanan emas. Cuba tuan-puan fikir apa matlamat dan target yang tuan-puan nak capai dalam kewangan tuan-puan dalam tempoh 2 tahun dan ke atas. Sebagai contoh, macam saya simpan emas ni sebagai dana persaraan, dana untuk menunaikan umrah dan juga haji, dana untuk beli rumah dan sebagainya. Percayalah, bila tuan-puan dah ada matlamat, tuan-puan akan lebih konsisten dalam tabungan emas dan tuan-puan akan nampak gram emas tuan-puan akan bertambah dengan lebih cepat. Sebab apa tuan-puan dah tahu tujuan tuan-puan itu lebih jelas. Yang terakhir, yang ketiga, tuan-puan letakkan bajet bulanan. Tuan-puan boleh menabung secara konsisten. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Ada masalah dalam akaun Gap Public Gold. Tuan-puan boleh menabung emas dengan bajet serendah RM100 saja. Kita ikut pakar. Sebaiknya kita allocate simpanan kita 10% daripada pendapatan kita. Jadi, bagi tuan-puan yang dah jelas dengan dah bersedia untuk mulakan simpanan emas di Public Gold, boleh klik link di bio atau tekan sign up untuk saya bantu sebaiknya.